Untuk manipulasi yang tak jelas di permukaan, kan? Ia bukan sesuatu yang terang-terangan seperti keangkuhan biasa. Tepat sekali. Ia bukan tentang seseorang yang berteriak, "Aku hebat," di hadapan orang ramai. Sebaliknya, ia lebih kepada, kenapa tak ada orang yang faham aku? Kenapa aku tak dihargai? Mereka sering membina naratif bahawa mereka adalah mangsa keadaan dan ini digunakan untuk mengikat orang lain secara emosi. Jadi, mereka membuatkan orang lain rasa bersalah kalau tak memenuhi keperluan mereka. Ya, dan itu salah satu senjata utama mereka. Contohnya, mereka mungkin berkata, "Aku dah korbankan banyak benda untuk engkau, jadi engkau patut buat apa yang aku nak." Atau mereka gunakan air mata sebagai alat untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan. Contoh ni sangat berbahaya sebab ia boleh buat pasangan mereka rasa bersalah sepanjang masa. Aku rasa aku pernah dengar cerita macam ni. Ada satu kisah tentang seorang lelaki bernama Zul. Dia terperangkap dalam hubungan dengan seorang wanita yang kelihatan sangat penyayang di mata orang lain. Tapi sebenarnya dia menggunakan manipulasi emosi untuk mengawal Zul. Ya, cerita Zul tu memang satu contoh yang sangat jelas. Zul, seorang arkitek yang bercita-cita tinggi, akhirnya menjadi mangsa permainan emosi isterinya, Maya. Di luar, Maya nampak seperti isteri yang sempurna, sentiasa menyokong, cantik dan kelihatan sangat mencintai suaminya. Tapi di sebalik pintu tertutup, Maya menggunakan pelbagai taktik manipulasi untuk memastikan Zul sentiasa berada di bawah kawalannya. Apa yang Maya buat sebenarnya? Banyak. Salah satu taktik yang paling halus ialah gaslighting. Maya akan buat Zul rasa dia tak cukup bagus dalam apa yang dia buat. Contohnya, bila Zul dapat tawaran besar untuk mengetuai projek di Putrajaya, Maya bukannya menyokong. Sebaliknya, dia mengingatkan Zul tentang kegagalan Zul di masa lalu. Walaupun kegagalan tu sebenarnya bukan salah Zul, dia tanamkan keraguan dalam diri Zul sehingga Zul mula meragui kemampuannya sendiri. Itu memang manipulasi yang kejam. Dia gunakan kelemahan Zul untuk memastikan Zul sentiasa bergantung padanya. Tepat sekali. Dan bukan itu saja. Maya juga memisahkan Zul daripada orang-orang yang penting dalam hidupnya, seperti ibunya dan kawan baiknya, Kamil. Dia cipta naratif bahawa semua orang di luar sana adalah musuh yang cuba memusnahkan hubungan mereka. Zul akhirnya merasa terasing dan hanya bergantung kepada Maya. Jadi Maya buat Zul rasa macam dia tak ada pilihan lain selain bersama Maya. Betul. Itu adalah salah satu ciri narsisisme covert. Mereka memastikan mangsa mereka rasa terperangkap. Dan yang lebih menyedihkan, Maya juga menggunakan kasih sayang sebagai alat manipulasi. Ada hari-hari di mana dia melayan Zul seperti raja, membuatkan Zul merasa dihargai. Tapi, bila Zul buat sesuatu yang tak memenuhi jangkaan Maya, dia akan dihukum dengan silent treatment atau hukuman emosi lain. Itu macam permainan tarik tali emosi. Zul sentiasa cuba untuk memenangi semula kasih sayang Maya, tapi dia tak sedar yang dia sedang dimanipulasi. Tepat sekali. Dan bila Zul akhirnya memutuskan untuk keluar dari hubungan tu, Maya melancarkan kempen memburukkan Zul di media sosial. Dia memutar belit cerita, menggambarkan dirinya sebagai mangsa yang ditinggalkan oleh suami yang tak bertanggungjawab. Zul bukan saja perlu melawan rasa bersalah, tapi juga perlu menghadapi tekanan sosial. Aku rasa ini adalah sesuatu yang ramai orang tak sedar. Manipulasi emosi macam ni sangat halus. Dan mangsa seringkali tak tahu mereka sedang dimanipulasi. Betul. Dan itulah sebabnya penting untuk kita memahami tanda-tanda narsisism covert. Ia bukan tentang menghukum orang lain, tapi tentang membina kesedaran untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi, apa yang boleh kita buat kalau kita rasa kita terperangkap dalam hubungan macam ni? Pertama, kenali tanda-tandanya. Kalau kau rasa engkau sentiasa perlu menjaga emosi pasangan kau atau kau rasa bersalah setiap kali engkau cuba utamakan diri sendiri, itu mungkin tanda engkau sedang dimanipulasi.
Kedua, jangan takut untuk mendapatkan bantuan. Bercakap dengan kawan yang boleh dipercayai atau dapatkan kaunseling. Dan yang paling penting, jangan lupa bahawa kau berhak untuk bahagia dan dihormati dalam hubungan. Itu nasihat yang sangat baik. Aku rasa ini adalah sesuatu yang semua orang perlu tahu sebab manipulasi emosi boleh berlaku kepada sesiapa saja. Tepat sekali. Dan dengan memahami narcissism covered, kita boleh mula membina hubungan yang lebih sihat dan menghormati satu sama lain. Sebab pada akhirnya, cinta yang sejati adalah tentang kebebasan, bukan kawalan. Betul tu. Terima kasih sebab kongsikan topik yang sangat penting ni. Aku rasa ramai yang akan dapat manfaat daripada perbincangan kita hari ini. Sama-sama. Dan aku harap kalau ada yang mendengar ni sedang melalui situasi yang sama, kau tahu kau tak keseorangan. Ada jalan keluar dan kau layak untuk hidup yang lebih baik.